Assalamualaikum. Saya Rahmat Dua binti Muhammad Motar. Dan saya Safia binti Mahanizam. Kami dari Sungai TV. Program Jelajah TV PSS Sinar Bestari 2025 kembali lagi pada tahun ini untuk mencari bakat-bakat baru pelajar yang berkemahiran dalam bidang kewartawanan dan penyiaran. Untuk itu, Sekolah Kebangsaan St. Eden, Bahau Negeri Sembilan dipilih sebagai lokasi pertama siri jelajah yang berlangsung pada 14 Mei yang lalu. Seramai 128 pelajar dan 32 guru pengiring dari 32 buah sekolah daerah Jempol dan Jelebu menyertai program jelajah yang membawa nama Bengkel Pemantapan TV PSS bersama Sinar Bestari Anjuran Akademi Pendidikan Sinar Bestari APSP dengan kerjasama Unit Sumber Teknologi Pendidikan USTP Pejabat Pendidikan Daerah PPD Jempol Jelebu. Sebagai host, kita kena ramah, kita kena mesra, kena senyum depan kamera, mata tu ketika bertugas, ya? Sebab kita masa tu Semoga program ini dapat melahirkan lebih ramai pelajar yang bukan sahaja berkemahiran, malah bersedia menjadi penyampai maklumat yang berkualiti.